Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk sesi petang kali ini berkaitan dengan bicara IT, berkaitan dengan ICT, Entrepreneurship and Small Business Innovation. Okay, yang dihormati Puan Siti Farida. Yang dialu-alukan penceramah kita Dr. Afnizan Faizal, pengurus UTM CSI, Center for and Innovation. Okey, sedia maklum di era ekonomi yang mencabar ni, usaha meningkatkan pendapatan telah menjadi aktiviti yang penting bagi membantu menangani kos kehidupan. Okey, pelbagai usaha telah ditunjukkan, terutama yang berlandaskan kepada perusahaan berbentuk inovasi. Okey, dalam slot ini akan dikongsikan potensi-potensi pasaran di dalam persekitaran kampus, universiti dan memperkenalkan model canvas reka bentuk berasaskan pengguna yang telah menjadi asas bagi projek-projek yang telah dijalankan. Okey. Sebelum kita teruskan, sedikit latar belakang Dr. Afnizan Faizal. Okey. Beliau memperoleh PhD dalam bidang sains komputer, kepintaran buatan dari UTM pada 2003. Okey, selain pengajaran dan penyelidikan, beliau juga melibatkan diri di dalam perundingan dan pembangunan bersama syarikat-syarikat pemula teknologi maklumat, IT startup companies di sekitar Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Okey, dan sekarang beliau aktif dalam usaha penjanaan pendapatan universiti dan terlibat secara progresif di dalam aktiviti-aktiviti berasaskan kreativiti dan inovasi. Okey, kita teruskan. Kita punya, dipersilakan doktor untuk bicara IT kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so saya difahamkan you all ni daripada Fakulti Computing Okey, saya dari Fakulti Computing, Jabatan Kejuruteraan Perisian. Pernah nampak ke macam mana dekat fakulti? Pernah? Saya tak pernah. Alamak, tak pernah. Okey, saya kena perlu lebih glamour daripada tu. Okey. You all ni daripada program apa? Program Data Engineering yang dulu ni database system tu. Program tu U2I ni. Okey. Sebenarnya saya pun terlibat dekat dalam pembinaan program you all. Dan nama yang dicadangkan, nama baru tu, Data Engineering tu, sejarahnya adalah hasil daripada perbincangan kita dengan beberapa industri besar-besar dekat Kuala Lumpur lah. Itu yang nama tu yang dapat akhirnya dapat nama Data Engineering. Okey. Tahniah diucapkan kerana anda merupakan pelajar-pelajar yang sangat bertuah untuk mengikuti program julung-julung kali ditawarkan. Siapa kat sini yang still lagi terawang-awang? Apa benda lah program Data Engineering ni? Dulu database, sekarang Data Engineering pula. Siapa yang rasa terawang? Angkat tangan. Siapa yang tak tahu lagi macam mana, apa masa depan aku ni nanti? Lagi 3-4 tahun ni apa aku nak jadi? Siapa yang masih terawangan? Siapa yang still lagi tak tahu apa yang akan berlaku? Semua tak tahulah. Ataupun still lagi tak confident apa yang akan berlaku lepas 3 tahun nanti. Semua dah tahu dah? Semua dah tahu dah? Oh, dahsyat. Ini interesting. Sebab selama saya jadi pensyarah di UTM selama 3 tahun, saya habis pada tahun 2013. Setelah 3 tahun dah saya mengajar pelajar, dan selama 3 tahun tu lah pelajar datang ke saya nak jadi apa lepas ni doktor? Lepas ni jadi apa? Tapi you all tak ada You all dah confident dah orang kata dah tahu dah. At least bukan confident lah, at least dah tahulah mana jalan-jalan yang awak semua akan ceburi. Okay, kalau macam tu memang saya sendiri speechless lah. Memang kita bangga lah dengan batch-batch dengan student-student macam ni. Tepuk tangan lah sini. Okay, alright.
Sebelum ni di fakulti saya merupakan penyelaras antarabangsa dan jalinan industri. So saya terlibat dekat dalam program-program GOP, Global Outreach Program. You all tahu tak you layak untuk pergi overseas? Take that opportunity lah. Okay? Okay, dan juga saya melibatkan di dalam industri lah. Okay? So sebelum kita mula, saya rasa petang-petang ni kan semua pun dah ngantuk-ngantuk apa semua kan. Apa kata kalau kita tengok video? Okay. Okey, ini adalah video korporat bagi pusat kami, Pusat Inovasi Mahasiswa. Okey, so kita boleh mula. Okey, itu adalah video korporat untuk pusat kami. Nampak tak tadi ada benda macam robot berjalan apa semua tu? Ada nampak adudu apa semua? Ada tak nampak boy kata adudu apa semua? Semua ada dekat situ. So saya menjemput pelajar-pelajar anda-anda semua untuk datang ke pusat kami pada bila-bila masa. Nampak tak ada 3D printer? 3D printer dia tu? Okey. Servis dia diberi pada student secara percuma. You all datang je. Nanti kita boleh buat 3D printer. Okey? So saya rasa kita boleh start kita punya ni. Okey. So saya suka ke depan ke belakang tau. Saya suka pergi ke depan ke belakang tau, okey? Okey. Okey, terima kasih. Okey, tajuk dia adalah ICT Entrepreneurship and Small Business Innovations. Okey, topik perbincangan kita pada hari ini adalah untuk menunjukkan pada you all kekuatan ataupun kelebihan kita dalam bidang ICT berbanding bidang-bidang lain, dan kita nak tunjukkan yang kita ada potensi untuk membantu orang, menggalakkan bantuan pertolongan pada kawan-kawan kita yang lain. Macam mana caranya? Kita lihat kat slide seterusnya. Ada kat situ ada campus live kehidupan you all sekarang ni.
You all baru first year kan? Okay, dah rasa dah berbeza tak dengan sekolah? Seronok tak? Hari-hari pergi Jasko. Hari-hari pergi Ion. Okay? Kat sekolah tak boleh. Okay? Hari-hari boleh tengok cerita Korea. Parent kita pun tak larang. Okay? Running Man. Hari-hari, tak malam, kita boleh main game. Tak ada siapa yang akan halang. Okay? So, itu adalah kehidupan dekat dalam kampus. Jangan lupa datang kelas. Okay? Alright. Okay, kehidupan kita terlihat kawan-kawan kita, satu batch ataupun kita tengok senior-senior kita. Kan? Lagi senior, lagi berkerut dia punya dahi. Dia kena buat tesis. Lalu dekat sebelah pun tak nak tegur apa semua tu. Kita apa? Itulah dunia kampus. Itulah kehidupan junior-junior, freshie macam you all ni. Okay? So, kalau kita tengok kehidupan sini-sini abang-abang kakak kita yang kat atas tu, apa yang diorang buat adalah kita boleh lihat. Diorang makan, tidur dekat arcade apa semua. Makan, tidur dekat arcade. Okay? Dekat library dan sebagainya. So, kita lihat dari segi pandangan mata kita beberapa masalah yang mungkin berlaku. You all dah pernah ada assignment tak dekat dalam salah satu subjek ke? Assignment kan? Okay? Dalam grup ke ataupun individu? Dua-dua ada. Ada kena print tak? Ada kena hantar tak? Ada kan? So, apa masalah pertama you all untuk print tu? Cari printer. Okay, right? So, itu adalah satu problem. Satu masalah ataupun satu cabaran yang untuk pelajar-pelajar universiti. Kedua, ada tak yang mengalami masalah untuk nak faham apa yang lecturer ajar ke depan? Ada. Tak faham. Nak tanya malu. Nak tanya senior muka garang. Okay? Macam mana ni? Okay? Itu adalah cabaran yang kedua. Ketiga, macam mana nak cuci baju? Betul kan? Okay? Macam mana cuci baju? Saya expect dapat respon daripada lelaki. Selalu perempuan yang respon. Okay? Okay, macam mana nak cuci baju? Kita ada kelas ni. Tengok kelas pukul 10, pukul 11. Baju dah sidai pukul 9. Dengan harapan petengah hari dah boleh ambil. Pukul 10.30 hujan. Malam tu nak pergi dekat washing machine. Kena beratur pula penuh. Kalau tak apa, mesin tu rosak. Kan? Itu adalah cabaran ketiga. Nampak tak? Ia nak merasai tak cabaran tersebut? Kita akan lihat, itu adalah dikatakan sebagai campus life. Okay? Dalam kes ini, satu lagi, especially yang paling berat punya masalah pengangkutan. Tunggu bas, tak sampai-sampai. Telefon Uber pun tak sampai sebab terbalik dekat Cengal. Okay? Okay. So, macam mana ni? Okay. So, itu cabaran-cabaran yang ada dekat. So, kita boleh tengok cabaran tersebut, kita boleh klasifikasikan kepada dua benda. Student logistik. Okay? Logistik itu maksudnya adalah pengangkutan, penginapan, nak sedai baju kat mana, okay? Nak tidur dekat mana, nak makan dekat mana, benda-benda macam tu. Dan yang kedua adalah social service. Social service. Saya akan sentuh social service ni adalah atas sebab untuk dapatkan income lebihan. You all ada PTPTN apa semua Ada scholarship. Siapa ada scholarship? Semua tak ngaku. Siapa ada PTPTN? Angkat tangan. Pun tak ngaku juga. Okay, tak apalah. Biarlah ia rahsia. Okay? Alright. Okay? So, rasa macam tak cukup. Nak beli iPhone 7 ni, lepas ni iPhone 8 pula. Lepas tu iPhone 8S pula dan sebagainya. So, macam mana kita nak tambah pendapatan kita? Dengar tadi ada masalah ni. Okay, masalah tu kita boleh tolong menggunakan platform IT dan kita boleh dapat income. Saya cakap sini sebab saya dah try. Ini rahsia saya nak beritahu. Jangan beritahu orang lain. Kalau rakam tak apalah, nak macam mana. Kalau tadi Dr. Mutadah tadi kan, dia tu Uber driver. So, dia pun menggunakan perkhidmatan Uber sebagai driver. So kalau you all nak pergi mana-mana, jumpa Uber, tengok Dr. Mutadah yang ambil you all, jangan terkejutlah. Okay? So,
Itu antara benda yang kita sebut sebagai social services. Okay? Alright. So seterusnya kita lihat, okay, ni transportation dengan printing services. Pernah tak dekat dalam salah satu assignment yang you all buat tadi, assignment you all dah siap pukul 11 malam. Pukul 8 pagi nak kena hantar. 11 malam kedai printing dah tutup. Pukul 8 pagi kedai printer tak buka lagi. Lecturer dah tunggu dekat depan bilik dia. Mana student aku ni? Pukul 8 nak kena hantar ni. Pernah tak mengalami situasi macam tu? Pernah atau selalu? Okay. Right. Okay, transportation service, saya rasa itu memang obvious. Kita dah ada Uber sebagainya. Printing service yang kita tak jumpa lagi. Okay. Okay, ini saya nak tunjukkan contoh platform mobile untuk kita develop satu platform supaya kita boleh buat carpool, tumpang kenderaan. Nak pergi makan ke? Nak pergi kelas ke? Ataupun nak tengok wayang. Okay. So ini saya tak sentuh banyak lah sebab kita memang dah ada banyak dah. Uber, Grabcar, apa semua tu So dia punya application memang obvious. Cuma isu dia boleh tak kalau kita buat satu aplikasi lain menggunakan teknologi yang kita dah belajar ataupun akan belajar. Okay, ini saya biarkan ni sebagai assignment lah. Mungkin by 4th year nanti you boleh comes up with that particular applications. Mungkin, okay? Kita tengok apa yang berlaku. Cuma saya nak tunjuk kat sini ini adalah perkhidmatan yang disediakan oleh pusat kami. Atas berdasarkan masalah yang saya dah highlight tadi. Okay? Yang ini adalah online thesis printing and binding. Ini kita target untuk pelajar-pelajar tahun akhir di mana mereka perlu print dia punya tesis. Tahu tesis? Project final year tu, yang tebal tu, yang kulit dia pun dah tebal, insi pun dah tebal. Okay? So, pelajar-pelajar ni kena hantar. Tahu tak kalau kat sini kena hantar kat mana? Dekat Taman Universiti. Okay? Kat Taman Universiti. So, you all kena pergi ke Taman Universiti. Untuk pergi ke kedai, bawa you all punya tesis yang banyak-banyak tu pergi kedai. Sampai ke kedai, tak cukup muka surat. Patah balik. Kena print balik. Okay? Itu kehidupan yang berlaku budak-budak final year. Okay? So itu adalah full time macam you all lagi tak ada masalah. Masalah ni kita nampak dari segi budak part time yang belajar seminggu sekali tu. Okay? Budak part time ni dia bekerja. Dia cuma belajar secara part time sahaja. So apa yang berlaku dekat student-student part time ni, dia terpaksa ambil cuti. Ambil cuti selama seminggu untuk datang ke, ada yang daripada KL, ada yang daripada Penang, ada yang daripada Kelantan, dia datang ke JB untuk settlekan dia punya printing, binding sebagainya. Okay? So we come with the idea where we develop our own mobile apps ataupun web-based punya apps. Okay? Di mana pelajar-pelajar kita boleh upload PDF file, dia punya tesis tu PDF file, dihantar dan dia membuat pembayaran secara online. Sama macam Uber. Okay? Sama macam Uber. So bila dia buat bayaran, kita pun terima job tu. Dan selepas 3 hari, kita printkan, kita bindingkan. Dan lepas 3 hari, pelajar tersebut boleh datang ke CSI dalam kampus untuk ambil dia punya tesis. Okay. Itu adalah tesis. Okay. Mana budak akhir tahun. Saya berbalik semula pada masalah yang lebih hampir pada you all. Macam nak print pukul 11 malam, pukul 8 nak hantar. Okay. Idea ni datang daripada salah seorang pelajar Fakulti Komputeran, pelajar Unsri, pelajar Indonesia. Dia berkongsi idea dia di mana dia nak menguberkan printing service yang dimiliki oleh para pelajar. Dapat tak bayangkan macam mana? Let's say you all duduk dekat satu blok. Okay? Pukul 11 pagi, 11 malam dah siap you nak print, tapi printer tak ada. Budak tahun 1 kan, tak mampu lagi nak beli printer. Tiba-tiba ada satu apps ni you buka, dia akan cari location dekat mana orang ada printer terdekat. Rupa-rupa ada dekat blok sebelah. Yang you all tak pernah jumpa, tak pernah sua, tak pernah kenal pun. Okay? So lepas tu, you all buat pembayaran dan you all hantar you punya PDF ke situ, dokumen. Okay? Dan selepas bila dah print dah siap,
yang menyediakan servis tu akan notify you, call ke apa semua, you boleh pick up that document. Okay, simple tak? Dan pada masa sama, kalau you all beli printer, bolehlah kongsi seorang RM10 beli sebiji printer, and then you pula yang jadi service provider. Okay, macam tu lah. That's the idea. Very awesome idea, which is us as a lecturer pun dengar tenganga. Aku tak pernah terfikir masalah solution macam ni. Okay, so that's the idea lah. That's the concept. So ini adalah service yang kita provide sekarang. Tadi tu yang Dobi tu. Masalah membasuh baju di kampus. Kita ada dekat kelas, kita nak baju kita sentiasa bersih, wangi dan tidak melekat. Melekit, tidak melekit. Okay. So mungkin you all boleh buat satu aplikasi. By the way ni aplikasi ni saya just kongsi, saya yang develop menggunakan PHP. Senang je nak belajar. Tengok kat YouTube. Tengok dekat Google. Belajar, boleh buat. Okay? So, mau buat apps pun sekarang lagi senang nak buat. Okay? You all boleh buat. Try cari knowledge dekat luar. Macam mana kita nak develop apps. Jangan tunggu pensyarah untuk tunggu subjek mau buat apps semester ketiga, tahun kelima baru nak belajar. Rugi dah. Anda dah rugi 3 tahun kat situ. By the time 3 tahun, anda dah jutawan dah. Untuk this kind of apps. Idea tak boleh tunggu. Okay? So, di sini kita lihat mungkin kita boleh buat satu servis lah. This open-ended punya idea lah. Macam mana, it depends. Let's say you buat satu platform, you provide, okay, saya ada washing machine dekat rumah, for example. Okay. So, saya rasa saya nak monetizekan apa yang saya ada. Nak menjadikan tu boleh buat duit, for example. So saya masuk ke dalam ni, saya register, saya kata saya ada 14 kilo punya washing machine. So pelajar-pelajar mungkin rasa macam adalah duit lebihan sikit, semalam mak bapak baru bank in. So bolehlah nak basuh baju. Nak tak sempat ni, 2-3 hari lagi nak final ni. Okay. So you all boleh buat satu aplikasi di mana you all boleh menghubungkan orang yang ada servis dengan orang yang memerlukan servis. Perkhidmatan tanpa ada kedai, tanpa ada washing machine, anda cuma jadi hub atau anda jadi orang perantaraan sahaja. Okay, daripada situ anda mungkin boleh ambil dalam 10% out of revenue yang dibagi, RM10, let's say, tengok timbang-timbang RM10, so awak dah dapat dah dalam RM1 seorang. Kalau 10 orang dah dapat RM10 balik. Okay, cukup lah untuk makan KFC dekat Jas Kota Mandiu. Okay, contohlah. Okay, ini adalah projek baru kita orang, projek kita orang yang baru. Kita nak jadikan konsep Invanto ataupun marketplace untuk coding. Okay, kalau senior-senior you ada assignment yang ada coding, dia boleh letak coding dekat situ dan orang boleh beli. Let's say you all ada buat satu design kan, design baju semua, letak dekat sini dalam bentuk Photoshop sebagainya, letak dekat sini, so nanti orang akan beli design tu, so you akan dapat duit. Contoh macam tu lah. Okay. So saya tak nak cerita dari segi macam mana you dah jadi user. Saya nak cerita macam mana you sebagai developer. Idea tu datang daripada masalah di sekeliling kita. Okay. Okay. Cerita pasal social service. Okay. Perkhidmatan sosial. Kita dekat universiti ni, dekat dalam UTM, dekat Skudai ni, kita dikelilingi oleh beberapa banyak kawasan perumahan. Dan kebanyakan kawasan perumahan ni berkeluarga. Macam saya sendiri, saya ada 3 orang anak. Okay, wife saya tak bekerja. Yes, wife saya tak bekerja. Tapi kadang-kadang kita pun nak dating juga. Maklumlah, waktu dulu dating. Sekarang dah kahwin tak dating. So, bila kita rasa nak dating lagi ni, so kita memerlukan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak. So, kita mungkin boleh panggil pelajar-pelajar kita sendiri untuk menjaga. So, kita bagi upah lah. Okay?
So mungkin you all boleh buat satu aplikasi untuk babysitter. Okay. So dah dapat idea? Kan sekarang adalah untuk belajar macam mana nak develop. So rasa susah tak nak buat programming ni? Siapa rasa susah? Programming siapa rasa susah? Angkat tangan. Angkat tangan dengan confident dia. Yes, programming susah penjamatan. Programming susah. Cakap kuat. Siapa rasa programming susah? You all belajar apa? C++ C++ memang susah sebab dia hitam putih je. Okay. Nanti you all try tengok macam mana nak buat web. Asal dia adalah buat web sahaja. Asal dia adalah buat web sahaja. Simple web pun tak apa. Okay. Macam mana nak buat aplikasi yang simple, ada login apa semua. Lepas tu buat interface sikit. Salah satu startup company yang saya tolong untuk developkan dia punya perkhidmatan adalah satu syarikat yang menjadi platform untuk mengajar para pelajar. Sebab kita ada developer dekat sekeliling kita ni, dekat luar lah. Dekat JB tu ada developer komputer, developer sistem sebagainya. Diorang pun nak juga tambah income. So diorang memang sangat suka mengajar pelajar-pelajar kita. So apa yang berlaku adalah kita develop satu platform di mana menghubungkan antara pelajar-pelajar macam you all ni dengan developer-developer yang ada kemahiran dalam skill programming tertentu. Projek ni dah jalan dekat UTHM. Projek tu yang kita dah deliver dan kita dah tengok kejayaannya dekat UTHM. Okay. So dia punya cara dia adalah you all rasa you all nak belajar apa? JavaScript for example. Nampak tadi kan Dr. Mutadah kan? Dia JavaScript kan? Macam mana JavaScript ni? Nak belajar JavaScript. So dekat dalam platform tu dia ada beberapa profile developer expert dalam JavaScript. So you pilih dia. Lepas tu set up satu meeting, tak kisahlah kat mana dalam UTM, dekat Arkib Meranti ke, dekat PSZ ke, dan dia akan charge dia akan gunakan dalam jangka masa dalam kadar 1 jam. 1 jam berapa ringgit, 1 jam berapa ringgit, macam itulah. Dia macam tutor lah, macam kelas tambahan. Okay? So dia akan ajar pelajar ikut kemahiran yang diperlukan. We call it as online coaching. Okay? Dia macam kita matchkan skill dengan orang yang memerlukan skill tersebut untuk develop pelajar-pelajar macam you all ya. Okay? So itu adalah satu lagi contoh lah. Okay. Cuma saya nak tunjukkan kat sini ini adalah model yang kita gunakan untuk kita develop, kita dapatkan problems, and then daripada problem tu kita dapatkan apa solution yang kita nak buat. So saya rasa benda ni terlalu detail, kita pun dah blur ni, dah penat dah ni. Okay? So saya just go through je lah. Okay, dia ada macam beberapa petak kat sini. Nampak petak-petak ni Okay, setiap petak ataupun segmen ni dia ada keperluan dia. Dan ni adalah dia punya map dia. Nampak ni sama kan? Sini tengah ada 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Sini 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Okay? So ini adalah kita panggil canvas. Kita nak mapkan keperluan dan kita nak mapkan keperluan, masalah dan solution. Okay? So ini adalah keperluan dia, yang ini adalah problems dia, dan ini adalah solution dia. Okay? So kita lihat kat sini. Ini adalah lebih pada aplikasi. Ini adalah, kita pergi ke sini dulu lah. Problem. Apa problem? Kita identify dulu. Problems Dobi tadi. Problem apa lagi tadi saya cerita? Transportation dan sebagainya. Okay, daripada sini kita cuba nak mapkan apa yang kita nak, daripada masalah ni apa yang diperlukan, dan kat sini pula apa solution yang kita boleh provide. Dan kat sini adalah lebih daripada technical punya part. Nama produk, apa yang kita nak buat, gunakan JavaScript ke, guna web base ke, guna mobile dan sebagainya. Okay? So saya rasa itu sahaja untuk talk pada hari ini. Very simple one. Cuma nak buka sahaja minda you all bahawa ICT is not about something yang you belajar dekat kelas, tetapi is about providing service to others. Dalam kata lain, we try to be
problem solver. Macam mana kita nak solvekan masalah. Okay? Contohnya sekarang ni nampak nak gaya macam kat luar dah hujan. Macam mana kita nak balik? Datang satu ni. Okay? Okay, itu adalah satu masalah. Ataupun satu, macam mana cara kita nak try solve this problem. Okay. Untuk yang ini, projek yang kita buat ni, bukan setakat kita ni je. Printer dengan binding punya stamping semua tu memang kita dah ada dekat kita punya center. Kita cuma perlukan pelajar-pelajar kita je untuk tolong buatkan. You all berada tahun 1, kalau you all nak duit lebih, you all boleh datang ke CSI, kita akan bayar upah untuk buat stamping tu. Dia dibayar dalam kadar jam. 1 jam RM5 kot, RM7 macam tu lah. Okay? So kita akan ajar skill-skill dia tu. So kalau let's say nanti tahun depan you dah ada kenderaan, you cubalah buat something yang berkaitan dengan macam Uber tu. Okay? Logistik dengan social service is two potential element yang kita boleh look into to become the problem to propose our problem solutions lah. Okay? Okay. So saya rasa itu sahaja untuk petang ni. So saya buka sesi untuk soal jawab dalam 5 minit macam tu. Siapa ada soalan? Tak semestinya untuk topik ni. Anda boleh tanya berkaitan dengan career. Anda boleh tanya berkaitan dengan masa depan. Tapi jangan tanya pasal web pula. Ataupun jangan tanya pasal boyfriend pula. Saya tak boleh jawab. Itu cerita rasa masing-masing. Kan saya tunjukkan tak berkenan pula. Okay? Okay. So saya buka sesi soal jawab. The best thing about Malaysian student, ini yang paling best. Waktu sesi soal jawab, semua ni tak nak tanya. Dia soal-set saja. Soal-set sana, soal-set sini, sebagainya. Kita juga dalam proses nak buat develop apps, di mana you all tak ada soalan, boleh tanya. Tapi dalam bentuk apps yang anonymous. Jangan tengok nanti saya balik ada soalan, tapi saya tak tahu siapa yang tanya. So saya jawablah kat situ. Sebab kita ni orang Malaysia, orang Asia ni pemalu. Okay, anonymous question and answer. Okay. Siapa ada soalan? Cepat. Lagi cepat habis, lagi cepat balik. Itu dia punya. Problem is nak balik. Solution is kita balik sekarang, tapi dengan cara kita tanya soalan. Okay. Ada? Soalan? Tanya je. This is the right time for you to ask. Okay? Tanya. Kita tengah fikir nak tanya soalan apa? You all satu kelas satu section ni. Satu kelas, berapa orang? 33? 33. Dan lebih. Okay? 33 pelajar. Satu section. You all dah pergi Magic tak? Magic dah pergi Bukan Magic X kat sini, Magic dekat KL tu. Okay? Alright. Cantik tempat dia? Okay. Okey lah. Okay? Nak pergi lagi tak? Nanti minta lecture you all untuk pergi. Okay? Tapi kalau rasa rindu nak pergi Magic, datanglah CSI. Sebab kita dah cuba design CSI tu dalam bentuk macam Magic. So datang je CSI, main dengan robot kat sana. Okay? Ada apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita tamatkan sesi kita dengan terima kasih. Okay. Ini kalau sesegan apa semua boleh datang personally lah. Datang saya ke jumpa saya dekat CSI ataupun kat fakulti, tegur-tegur lah. Okay? Alright, terima kasih dan good luck.